Dia baca berulang-ulang kali, dalam hati minta perlindungan daripada Allah. Dari ekor mata, bayang dekat tanah mula berubah. Bahu tambahan tu perlahan mengecil, semakin pudar dan akhirnya hilang sepenuhnya. Sahak terasa tubuhnya jadi ringan, macam terlepas dari sesuatu. Faiz dengan Johan masih tak sedar apa yang baru berlaku. Kemudian mereka bertiga bangun dan berjalan pulang. Tak ada siapa buka mulut tentang rumah tu lagi. Tak ada siapa nak bincang apa yang jadi. Mereka tahu tempat tu bukan untuk manusia biasa, dan mereka tahu ada sesuatu dekat sana yang masih menunggu. Malam pertama lepas kejadian tu, rumah Sahak sunyi. Mak ayah dah tidur. Abang sulung duduk dekat rumah sewa sebab kerja dekat daerah lain. Sahak dua beradik je. Bilik Sahak gelap. Angin dari luar tiup lansir perlahan. Hanya bunyi cengkerik yang terdengar. Jam dekat dinding dah pukul 2 pagi. Sahak terbaring, mata terbuka, dada rasa sempit. Dari tadi macam ada yang tak kena. Udara dalam bilik terasa berat. Tak panas, tak sejuk, tapi macam ada sesuatu dalam bilik tu. Dari luar tingkap ada bunyi halus. Mula-mula perlahan, macam daun bergesel. Tapi makin lama, makin jelas terdengar suara perempuan menangis perlahan. Sahak terkaku, jantung makin laju. Matanya beralih ke tingkap, tapi tak nampak apa-apa. Bunyi tangisan makin dekat, betul-betul dekat luar tingkap bilik dia. Sahak pejam mata, cuba tak pedulikan bunyi tangisan tu. Tiba-tiba cermin tingkap nako diketuk perlahan dari luar. Sahak terus tarik selimut ke kepala. Nafas makin pendek, badannya terasa berat. Kali ini makin kuat. Tingkap bergetar sikit. Bunyi tangisan masih ada. Mata Sahak masih tertutup sambil genggam selimut dia. Ketukan kali ini lebih kuat. Lansir bergerak sikit, dan dari celah lansir tu Sahak nampak bayang seseorang dekat luar tingkap. Dia terus pejam mata dan cuba baca ayat suci, tapi lidahnya terasa kelu. Tangisan tu terus berbunyi. Sayup je bunyinya. Tapi kali ni ada bunyi lain dari dalam bilik Sahak. Bunyi air menitik ke lantai. Pelan je bunyinya, tapi jelas. Tik, tik, tik. Sahak terkaku, tangannya